Ada yang mengatakan there is no reason for the students to learn and for the teacher to teach if there is no exam. Tak betul tu. Kisah pun nak study zaman sekarang. Naik sekolah, jumpa kawan-kawan, tunggu rehat, jumpa kawan-kawan balik. Betul. Tunggu waktu balik rumah, campak beg, tak susun buku, tak siap homework, tak buat ulang gaji. Cikgu nak sentuh dah tak boleh. Bila tiada ujian, peperiksaan besar. Budak pun dah tak ambil cakna pasal pendidikan. Padahal ramai yang bijak pandai, tapi disebabkan tiada sesuatu yang besar, murid pun tak ambil berat. Sedih kita tak dapat tengok potensi sebenar murid. Mereka tak pernah kisah pun pasal UASA tu. Apa yang bagi saya bila melihat, membaca, walaupun saya tak terlibat dalam RPM seperti Dr. Qadri, bagi saya ada usaha-usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kompetensi, untuk meningkatkan pembelajaran murid dengan kalau diikut betul-betul lah bagi saya bukan UPSR, bukannya SRP PMR itu sahaja untuk meningkatkan pembelajaran murid. Dan ternyata itu adalah berbentuk peperiksaan yang berakhir dengan grade. Sedangkan yang kita nak bangunkan murid, nak kembangkan murid, potensi mereka, kompetensi mereka. Kalau kata nak UPSR sahaja, baru murid boleh belajar. Ada yang mengatakan there is no reason for the students to learn and for the teacher to teach if there is no exam. Tak betul tu. Tak betul. Memang tak betul. Itu maaflah. Ada yang mengatakan bahawa peperiksaan atau ujian seperti UPSR, PMR, SPM itu seperti carrot and stick atau carrot and stick. Kita letakkan pada kuda berlari tu, supaya kuda berlari dengan kencang, diletakkan kayu, hujungnya letakkan carrot supaya kuda tu mengejar carrot. Kuda itu mengejar carrot. Jadi bila kuda lagi laju lagi, dia tak akan dapat. Jadi orang mengatakan peperiksaan itu seperti carrot and stick. Memang kuda tu akan lari, tapi larinya kuda itu adakah untuk apa?